Kawan-kawan, kita baru saja mendarat di pantai sebuah pulau terpencil. Dan untuk 3 hari akan datang, kita hanya akan bertahan hidup dengan apa sahaja yang kita dapat tangkap. Hari pertama, kita baru saja mendarat di pantai sebuah pulau terpencil. Hari kedua, kita akan menuju ke pulau di latar belakang itu untuk memburu di terumbu pesisir. Dan kemudian hari ketiga, jika kita berjaya, kita akan menuju ke lautan biru yang dalam untuk menangkap makhluk laut dalam. Ini akan menjadi salah satu cabaran paling gila pernah kita lakukan. Dan saya boleh jamin, Anda semua akan melihat aksi yang luar biasa dalam beberapa hari akan datang. Saya nak tunjukkan kepada anda semua apa yang kami ada. Harapnya dapat membantu kami melepasi cabaran ini. kami ada parang dan juga senapang lembing besar ini yang sepatutnya boleh digunakan untuk menangkap haiwan terus dari pesisir pantai. Kami juga ada quick revive ikonik kami. Anda semua tahu, Bila keadaan jadi paling sukar di sini, kami akan buka benda ni, minum habis dan kami akan lahir semula. Saya rasa kami akan hadapi halangan yang sangat mencabar untuk diatasi. dan kawan-kawan, kami ada barang misteri di sini. Sekarang, dalam beg ini ada sesuatu yang akan membantu kami untuk hari ketiga nanti. Ia memang tak berguna sekarang. Tapi pada hari terakhir, anda semua akan lihat benda ini akan sangat berguna. Dan harapnya, ia akan membolehkan kami menangkap makhluk laut dari laut dalam. Kami akan tutup beg galas ini dan simpan barang-barang di dalamnya. Korang boleh lihat di sekeliling saya, Ada macam-macam benda yang terdampar akibat ombak di sini. Macam tanah perkuburan barang. Dan kita boleh guna barang-barang ni untuk bantu kita beberapa hari akan datang. Tengok ni. Ia tak akan jadi cabaran bertahan hidup kalau saya tak jumpa botol air kencing seseorang yang terdampar di pantai. Aduh, memang tak mungkin kita nak minum benda tu. Jauhkan dari sini. Saya tak faham kenapa orang kencing dalam botol. Padahal alam semula jadi ada je sekeliling kita. baik kau keluarkan je batang kau dan kencing kat sini. Kita ada banyak kayu hanyut yang boleh kita guna sebagai kayu api nanti. Semua benda kat sini boleh digunakan 100% untuk nyalakan api. Ada beberapa pasang sipa kat sini. Bro, tengok tu. Yang tu memang muat gila. Macam dibuat khas. Jom, teruskan jalan. Jom. Apa yang sedang berlaku sekarang ialah haiwan-haiwan tu sedang berenang dalam lautan biru yang dalam tu. Mereka menolak umpan ke tepi pantai ni dan sedang makan. Dan harapnya, kita boleh pintas salah satu haiwan tu. Kita kena makan dengan baik untuk hari pertama. Sebab siapa tahu apa yang akan jadi dalam beberapa hari akan datang. Dan saya rasa pada hari terakhir, mungkin kita akan jumpa dengan ikan-ikan besar dan kita perlukan semua tenaga yang ada untuk dapatkan salah satu daripada ikan tu. Itu memang gila. Tengok semua zarah yang ada pada batang buluh tu. Itu dah lama jadi laut.
Sebab kami dah buat satu selaman yang gila kat sana dan kami berjaya dapatkan beberapa ikan yang cantik. Korang pun nampak kami memburu di terumbu pesisir dan memang susah nak keluar sana guys. Saya kat sana berjam-jam menyelam antara celah-celah, tebing dan kami dapat 2 ekor ikan kecil yang cantik. Yang ni kat sini kita panggil painted sweet lip. Sekarang korang boleh nampak dia ada warna oranye terang dan duri-duri tajam kat atas tu. Tapi yang sebenarnya menarik tentang ikan ni ialah dalam mulut dia, korang boleh nampak kat situ warna merah terang. Dan sebab itulah dia dipanggil sweet lip kawan-kawan. Ikan ni sedap dimakan walaupun kecil, tapi cukup untuk kenyang. Macam saya juga. Ini ialah ikan ras kawan-kawan. Dan apa yang ikan ni buat ialah dia guna mulut dia yang boleh dipanjangkan. Tengok tu, macam silap mata pula bro. Ada bibir tebal macam Kylie Jenner. Ikan ni guna mulut tu untuk masuk ke celah-celah batu karang dan makan semua krustasiya dan benda-benda lain kat situ. Tapi yang ni, inilah makanan untuk hari pertama. Tak banyak, tapi harap-harap cukup untuk kita bertahan sampai esok hari kedua. Saya baru saja buang semua sisik haiwan ni. Sekarang, kita akan cepat-cepat buang isi perut dia. Jadi, kita ambil pisau, tutup terus ke lubang dubur dia. Dan kita akan potong terus ke bawah dan kita akan buka. Macam tu saja. Saya akan tarik keluar semua isi perut dia. Kita tak nak semua tu. Masuk dia. Saya akan buat beberapa belahan pada ikan ni supaya ia masak dengan cantik dan sekata di kedua-dua belah. Ini nampak memang luar biasa. Dah siap belah, ia sepatutnya masak dengan cantik dan sekata. Jom kita buat api ni. Jom. Sekarang, saya baru kumpulkan banyak kayu api. Kita akan gali lubang di bawah, padatkan dengan ranting-ranting kecil. Lepas tu, api ni akan menyala dengan cepat. Kita akan nyalakan betul-betul di bawahnya. Ini tak perlukan banyak pun. Benda ni akan menyala macam gila. SGS bro. Semua orang pergi letak. Ruangan komen pun dah panas. Kita dah ada makanan untuk hari pertama. Benda tu tengah masak bro. Ya Allah, aku kena cari beberapa batang kayu yang boleh kita guna untuk bina rak ikan. Itu permulaan yang baik kat situ. Tapi, kita akan letakkan batang-batang kayu ni di setiap penjuru api. Jadi, saya baru bina rak ikan yang ringkas ni. Korang boleh nampak, dia agak senyit sikit. Maksud saya, dia tak seimbang sangat, tapi tetap boleh buat kerja. Korang boleh nampak apa yang kita nak masak tu rata dan sekata. Jadi, kita ambil ikan kita. Saya dah simpan ikan tu dalam sirip saya. Baiklah, kita akan letak satu di situ. Tunggu, saya dah dapatkannya di situ. Itu panas. Kita sedang masak dengan perlahan dan sekata kawan-kawan, sambil api di bawah semakin membesar. Kita perlu masak lebih cepat. Kita boleh pendekkan rak ini dan turunkan sedikit. Sekarang, ia sedang dimasak dengan sekata dan cantik. Sekarang, perkara baik tentang ikan-ikan ini kawan-kawan, kita sebenarnya boleh masak mereka bersama tulang, yang bermaksud mereka akan masak dengan sangat-sangat cepat. Dan harapnya mereka kekal elok, lembut dan berjus. Saya cuma gembira kita ada makanan untuk hari pertama. Saya sangat letih dan sangat lapar. Baiklah kawan-kawan, kita dah masak ikan kita selama lebih kurang 15 hingga 20 minit. Cuba tengok ni. Ikan tu memang dibakar atas api bro. Korang boleh nampak, mata dia dah jadi putih cantik. Maksudnya, dia dah masak elok. Jom kita cuba angkat perlahan-lahan dulu kawan-kawan. Jom kita cuba. Kita akan jumpa isi putih yang cantik. Memang bukan ikan terbaik yang pernah saya makan dalam hidup saya kawan-kawan. Tapi, ini memang makanan ruji di pulau-pulau sini. Jom kita cuba bahagian rakit pula. Ihi dia nampak putih dan cantik untuk yang ni. Saya tak pasti kalau saya pernah makan spesies ni sebelum ni juga. Jadi, saya akan terus cuba je. Aduh bro. Daging dia sangat lembut. Mungkin dah bersepah kat muka saya, tapi memang sedap sangat. Saya tengah lapar gila sekarang ni. Hari ni memang terasa panjang. Saya duduk kat dalam air berjam-jam lamanya.
Oh, memang sedap sangat. Itu je yang tinggal. Saya masih lapar gila. Korang pun nampak ekosistem kat sini. Hari ni memang tak banyak hasil. Nampak pulau kat belakang tu? Itulah tempat yang kita akan tuju esok untuk hari kedua. Dan harap-harap kita boleh jumpa haiwan yang lebih besar sebab esok kita memang akan betul-betul terdesak. Jumpa korang nanti. Selamat pagi kepada korang semua. Hari ini hari kedua dan kami telah sampai di batu-batu besar di tengah lautan ini. Kami akan memburu di sini untuk hari kedua untuk lihat sama ada kami boleh dapatkan makanan. Sebab esok kami akan bergerak melepasi pulau ini ke laut dalam tempat makhluk-makhluk gergasi dari kedalaman akan naik. Korang tahu, kami ada benda istimewa dalam beg galas kami yang sebenarnya tak berguna sangat di sini untuk hari kedua. Tapi korang akan nampak benda tu esok untuk hari ketiga. Sejujurnya, saya memang tak tahu jenis haiwan apa yang kami akan jumpa. Pulau ni memang belum diterokai sepenuhnya. Jadi saya tak tahu apa yang kami akan temui. Tapi kami perlu cari makanan dan kami perlu terus hidup. Kita ada terumbu cetek yang cantik ni yang menuju ke pulau ni dan di situlah kita akan memburu. Semua haiwan akan seret mangsa ke pulau ni dan memang akan hancurkan mangsa tu di sini. Kita akan menyelam melalui semua gua dan terumbu karang yang indah dan saya boleh beritahu korang, bila kita di bawah air, korang akan nampak dunia yang sangat berbeza yang mungkin korang tak pernah tengok seumur hidup. Memang luar biasa kat sini. Pulau ada betul-betul di belakang saya. Peralatan pun dah ada. Dah tiba masa untuk kita masuk ke dalam air dan tengok apa yang kita boleh dapat untuk hari kedua. Saya pun tak tahu apa yang kita akan jumpa kat bawah tu, tapi saya memang bersemangat. Jom sayang. Woohoo! Tengok betapa gila pulau ni. Woohoo! Baiklah, kita akan berenang masuk. Jom. Memang gila bro. Kita akan masuk ke sana. Jom. Korang, tempat ni memang luar biasa. Korang, kita baru je mendarat di pantai pulau ni, Orchid Beach. Oh, tidak. Mereka tak akan. Tunggu jap. Baiklah, bersihkan diri kat sini. Woo. Korang, kita baru je mendarat di salah satu pulau paling gila dalam dunia. Kita akan pergi tengok tempat ni korang. Memang betul-betul gila. Tengok tu. Woohoo! Aku nampak ada gua dekat hujung sana masa aku datang tadi. Dan aku rasa kita akan terjun dalam air, berenang keliling dan pergi tengok gua tu. Aku langsung tak tahu apa yang ada dalam gua tu. Mungkin ada haiwan-haiwan menarik. Jom kita tengok apa ada dalam gua ni. Baiklah, kita akan masuk ke dalam gua. Ya Allah. Tengok ni. Wah. Ya ampun. Korang, ini gila. Kita betul-betul berada dalam gua. Ada kelawar terbang di sekeliling kita sekarang, betul-betul berak atas kita. Aku suka.
Memang salah satu tempat paling liar yang pernah aku pergi dalam hidup aku. Kita akan kejutkan beberapa ekor kelawar ni nanti, Sam. Guys, kita kena keluar dari sini. Semua kelawar ni dah bangun dan mereka semua mula kencing dan berak atas aku. Semuanya jatuh atas aku dan baunya busuk gila. Kita kena keluar dari gua ni dan memang teruk sangat. Kita dah keluar dari gua. Sekarang masa untuk kita cari makanan. Jom pergi. Korang, tengok benda ni sekarang. Kita dapat ikan buaya yang besar gila. Benda ni sebenarnya kita panggil longtong. Tengok gigi dia tu. Memang gila bro. Dan diorang memang guna benda ni korang. Apa yang diorang buat? Diorang akan datang macam buaya dan terus ngap dengan gigi tu. Diorang memang hancurkan mangsa dengan tu. Lepas tu diorang sedut balik masuk dalam mulut diorang. Dan biasanya kita jumpa diorang dekat permukaan air atau di kawasan cetek. Tengah berenang je. Benda ni memang pemangsa bro. Dari atas, diorang memang terselindung. Kau memang tak boleh nampak diorang. Dan dari bawah pun, diorang terselindung juga. Korang nampak tadi bawah air, dia cuba nak gigit aku. Ni antara makhluk paling gila pernah ada. Dan aku tak pernah makan yang sebesar ni seumur hidup aku. Jadi aku tak tahu pun benda ni boleh dimakan ke tak. Tapi nampaknya orang pulau kat sini memang suka benda ni bro. Jadi hari ni, kita akan cuba. Kita juga ada sotong ni kat sini. Dan korang nampak tadi, bawah air, dia tukar warna.
Korang akan perasan dia ada 2 sesungut kecil kat situ. Sebenarnya itu macam tangan dia. Dia akan hulur dan tangkap mangsa dia. Dia akan tarik sampai ke belakang sini. Dan kat dalam tu ada paruh kecil. Dan itulah cara dia kunyah semua ikan dan benda-benda lain. Sekarang, apa yang sotong ni boleh buat bro? Dia boleh sembur dakwat. Dan apa yang berlaku, kalau ada apa-apa kejar dia, benda tu akan jadi keliru kat mana sotong tu hilang. Itu yang bagi dia peluang untuk lari. Dan harapnya, ini akan bagi kita cukup tenaga untuk esok sebab korang tahu, kita akan pergi ke laut dalam. Siapa tahu haiwan apa yang kita akan jumpa kat sana. Tengok ketam tu. Dia cuba makan sotong aku ni. Oi, itu makanan aku untuk hari kedua. Kita ada pandan kat sini. Ini memang sesuai. Kita akan kumpul semua daun kering. Kita akan campak semua tu dalam lubang api kita. Kita dah ada banyak kayu sekarang. Kita nak mula masak ni kawan-kawan. Dan ada sebab kenapa kita gali lubang besar macam ni. Aku akan tunjukkan kenapa sekejap lagi. Aduh, alamak. Sekarang dia betul-betul tengah masak. Semua orang tulis masak dalam ruangan komen. Ia tengah bakar GoPro tu. Kita akan pergi cari sebatang kayu yang boleh kita guna untuk memanggang ini. Jadi, kita perlukan sebatang kayu yang agak kukuh sebab ikan tu sebenarnya bukan kecil sangat. Jadi, kita akan cari sesuatu yang ada sedikit kekuatan dan ia perlu panjang macam lontong tu. Atau macam yang kita panggil lontong. Yang ini mungkin boleh digunakan. Kita bersihkan ini sedikit. Kita akan celup ini ke dalam laut. Itu akan menghalangnya daripada terbakar. Pastikan ia diisi dengan air. Kita juga akan mengasah ujungnya. Sempurna. Korang boleh nampak dia tajam dan rapi. Penuh dengan air. Jadi, kita akan masukkan ini sampai habis. Saya akan keluar tepat di mana lubang dubung yang berada di situ. Dan kita ada yang besar. Lontong pada Kayu. Saya akan ambil benda ni dan kita akan letak terus atas api di sini. Sekarang saya dah susun 2 batang kayu. Itu memang akan masak dengan sempurna. Kita ada sotong kita atas kayu ni kawan-kawan. Apa yang kita akan buat dengan yang ni, kita boleh terus cucuk je macam ni. Dan tengok masakan ni sekarang, memang gila kawan-kawan. Kita biar ni dalam 20 hingga 30 minit. Lepas tu dia memang dah siap untuk dimakan. Oh ya. Yeah. Jadi hari ni hari kedua, memang hari yang paling gila dan saya sangat lapar sekarang. Korang pun nampak semalam, kita cuma dapat 2 ekor ikan kecil je. Sekarang ni, saya ada seekor haiwan yang agak menarik betul-betul depan saya, tapi saya tak pernah makan benda ni seumur hidup saya. Jadi, saya tak tahu langsung macam mana rasanya. Tak pernah pegang yang sebesar ni sebelum ni. Baiklah, kita dah ada banyak daging kat sini. Jom kita cuba rasa. Kawan-kawan, benda tu penuh dengan tulang. Korang boleh dengar aku gigit tulang-tulang tu? Oh, rasanya tak sedap. Aku tak suka. Dan ia penuh dengan tulang. Oh, susah nak telan bro. Rasanya memang tak sedap. Aku jujur je, memang tak sedap. Tapi dia ada rangka biru. Aku tak pernah nampak sebelum ni. Jom kita cuba sotong ni pula. Ya. Itu tadi biji mata dia. Sotong yang tu memang luar biasa. Saya cuma perlukan sotong ni sebesar lontong sebab benda ni penuh dengan tulang. Saya tak pasti tentang ikan lontong ni. Saya perlukan korang beritahu saya kalau korang pernah masak benda ni sebelum ni. Macam mana korang buat? Sebab cara saya buat memang penuh dengan tulang dan rasanya pelik. Saya kena cuba makan sebanyak mungkin benda ni guys. Sebab esok saya perlukan sebanyak mungkin tenaga sebab kita akan ke laut dalam untuk habiskan cabaran ni dengan haiwan paling liar dalam cabaran ni. Saya jumpa korang awal pagi esok. Oh, doakan saya berjaya. Rasanya memang tak kena. Kawan-kawan,
Ini hari ketiga dan kami telah sampai ke laut dalam. Dan kami sedang memburu haiwan paling gila dalam cabaran ini. Sekarang kita ada senapang selam besar saya dalam beg misteri kita kawan-kawan. Dan kita akan gunakan benda ini untuk cuba memancing raksasa dari dasar laut. Mungkin saya akan ditarik ke dasar, mungkin saya akan cedera teruk. Kita mesti dapatkan makanan kawan-kawan. Semalam kamu nampak kita makan ikan lontong tu, penuh dengan tulang. Dan hari ini, kita perlu habiskan cabaran ini dengan hebat. Kita perlukan sesuatu yang kuat, berkuasa dan sangat sedap. Kamu semua dah bersedia? Dalam beg ini, kita ada satu barang misteri rahsia. Dan kawan-kawan, benda ini betul-betul akan membantu kita hari ini. Jelas sekali. Beberapa hari lepas, kita menyelam di kawasan Cetek. Tapi benda ini akan mengubah segalanya untuk kita. Baiklah, kita buka. Baiklah, ini dia kawan-kawan. Inilah yang kita panggil flasher. Pada dasarnya, kita akan turunkan ini ke dasar laut dan ini akan menarik semua ikan naik. Dan harapnya, ini akan membantu kita untuk bertemu dengan salah satu raksasa ini. Ia seolah-olah seperti umpan kecil untuk mereka. Mereka fikir ada banyak ikan dan kemudian kita akan menyelam turun dan tembak salah seekor ikan tu. Sekarang, ada banyak arus di sekeliling saya kawan-kawan. Dan apa yang berlaku ialah Semua tekanan sedang menghentam terumbu ini di tengah-tengah laut dalam. Dan di sinilah raksasa lautan ditemui. Mereka akan memburu ikan umpan dan kita harap dapat memancing mereka dengan umpan itu dan kemudian berjumpa dengan mereka. Kami ada banyak tali pada senapang selam kami kerana benda-benda ini akan menarik tali bro. Mereka akan lari jauh. Dan kalau saya terbelit dengan tali itu, saya boleh ditarik ke dasar lautan dan itu memang boleh membunuh saya. Harap-harap kita terus hidup dan kita dapat tangkap seekor raksasa. Saya memang bersemangat untuk ini. Jom pakai pakaian selam kawan-kawan dan terus masuk ke dalam air untuk cari raksasa. Jom. Ya Allah. Aduh, korang nampak tadi tu? Saya cuba tembak ikan emperor tu, tapi mata tombak tu tercabut. Lepas tu, ada ikan jobfish yang cantik datang.
Saya tembak dari jarak dekat, tapi langsung tak kena. Oh, ada ikan yang bagus kat bawah tu. Tapi saya betul-betul gagal kali ni. Korang pun tahu, kita cuma perlukan satu benda je. Kita dah ada quick revive kita. Korang tahu apa benda ni? Bila kita ambil ni, Kita akan hidup semula. Dan saya dah makin kehabisan tenaga kawan-kawan. Kita kena ambil benda ni dan turun balik ke bawah. Sebab saya tahu ada raksasa dari dasar laut kat bawah tu. Dia tengah berenang entah di mana sekarang. Sekarang, masa untuk quick revive. Kita akan ambil dos ungu gila ni. Bila kita ambil ni, kita akan hidup semula bro. Korang dah sedia? Jom. Kita dah hidup semula bro. Dan kita memang bersemangat. Kita akan tangkap raksasa lautan. Kita dah berjaya kawan-kawan. Kita dapat seekor jobfish yang sangat cantik di sini. Tengok benda tu. Sekarang, benda-benda ni adalah pemangsa terumbu karang kawan-kawan. benda-benda ni akan makan sotong, ikan umpan dan segala-galanya. Mereka bukan gergasi lautan yang kita cari. Tapi memang pemangsa yang cantik di terumbu ni. Kawan-kawan, ada haiwan-haiwan pelik kat bawah tu. Dan kita baru saja jumpa Di mana kumpulan ikan umpan berkumpul. Saya rasa kalau kita pusing kawasan tu, mesti ada sesuatu yang besar akan datang. Itu memang jobi yang sangat bagus. Tengok tu, betul-betul di situ. Kita akan bawa masuk ke dalam bot. Kita akan berkumpul semula dan kemudian kita akan terus turun ke sana untuk lihat sama ada kita boleh tangkap raksasa ini.
Guys, we have done it! We've got a monster from the deep! Oh kawan-kawan, kita telah menewaskan seekor raksasa di laut dalam. Tengok tu, itu memang ikan tenggiri raksasa. Baiklah, kita akan naik ke dalam bot. Jom Kapten. Aduh, Ya Allah. kita berjaya kawan-kawan. Lihat betapa besarnya ikan tenggiri ini. Benda ni memang sangat besar. Ini mesti salah satu ikan tenggiri terbesar yang pernah saya dapat dalam hidup saya. Mari kita tengok kalau saya boleh angkat ikan ni ke atas bahu dan pegang. Saya tak boleh pun genggam ekornya dengan tangan saya. Itu memang gergasi lautan, bro. Itu mesti salah satu tenggiri terbesar yang pernah saya dapat sepanjang hidup saya. Tengok mulut ikan tu. Ia memang boleh makan apa sahaja jenis ikan yang kita dapat beberapa hari lepas, terus telan bulat-bulat. Dan itu memang raksasa. Kita berjaya. Kita dah dapat seekor raksasa dari lautan kawan-kawan. Well, korang tahu, aku memang teruja gila sekarang. Tahap keterujaan aku memang memuncak sekarang. Dan kita dah berjaya, babe. Woohoo! Korang, hari ni memang antara hari paling gila pernah aku lalui. Tengok hasil tangkapan kita sekarang. Korang tahu tadi kita pergi ke laut dalam dan kita dah berjaya tangkap ikan-ikan gergasi. Kita ada ikan tenggiri Spanyol gergasi kat sini. Ramai antara korang kat Amerika Syarikat panggil ikan ni king mackerel. Apa yang buat ikan ni luar biasa adalah bahagian depan dia. Tengok gigi dia tu. Memang gila. Dan dia ada garisan lateral kat sini yang ikut sepanjang saraf tunjang dia. Korang, bila korang tembak kat bahagian tu, memang boleh terus lumpuhkan ikan ni. Sebab itulah saya boleh hentikan ikan ni dengan cepat. Saya dapat tembakkan tepat kat badan dia dan mesti kena tulang belakang dia. Sebab saya berjaya perlahankan dia dengan cepat. Kita juga dapat ikan job yang cantik ni. Ikan ni, korang, antara ikan paling kuat berbanding beratnya. Daging dia memang sedap. Dia memang macam naga lautan. Cara ikan tu naik memang luar biasa, bro. Kita juga dapat seekor ikan tenggiri Spanyol kecil ni. Banyak sangat ikan untuk saya kat pulau ni.
Tapi ada 2 ekor ikan yang kita akan bagi pada Kapten. Kita akan bagi dia ikan-ikan ni dan kita simpan tenggiri raja untuk kita sendiri untuk masakan terbaik hari ketiga. Memang patut pun. Kita bagi ikan-ikan ni pada budak-budak tempatan. Untuk kau, bro. Terima kasih banyak. Ya, sayang. Inilah yang paling penting. Kongsi semangat positif kat pulau-pulau ni. Itu untuk dia. Kita akan ambil yang besar tu. Kita terus ke pantai terpencil dan kita akan nyalakan api besar. Lepas tu, kita akan masak ikan tu. Jom. Kita ada raksasa dari laut dalam. Jadi, kita akan potong beberapa keping stik dari ikan besar ni dan jangan risau. Kita akan bagi selebihnya kepada penduduk tempatan kat pulau ni dan mereka pasti suka gila, bro. Pisau aku nampak kecil sangat kalau dibandingkan dengan ikan ni, guys. Memang gila. Bro, stik-stik ni memang akan jadi besar gila. Kita akan mula dari atas sini, potong terus ke bawah, belah dia. Kita potong saja bahagian bawah yang kita tak dapat capai tadi. Tengok ni. Ini mesti antara daging paling cantik kat muka bumi ni. Memang tebal betul. Wow. Baiklah. Kita akan potong beberapa stik dari sini. Aku akan cuba buat sebaik mungkin. Korang bergurau ke? Kita ada stik ikan tenggiri yang cantik, dah sedia untuk terus dibakar atas api. Kita akan potong beberapa stik ikan tenggiri ni di pantai waktu matahari terbenam dengan kawan-kawan. Tak ada yang lebih hebat dari ni, kawan-kawan. Aku memang teruja sangat. Dan ini memang akan jadi suntikan protein terus, bro. Baiklah, kita akan bina lubang api kat sini, kawan-kawan. Ini memang sempurna sambil tengok matahari terbenam ni. Masakan paling hebat akan berlaku untuk hari ketiga. Aku memang lapar gila. Aku lapar gila, apa pun aku boleh telan. Semua orang, pergi komen. Ruangan komen tengah rancak. Aduh, panasnya. Bakar aku. Baiklah, kita dah ada stik kita. Saya akan terus hidangkan ini. Ia akan dimasak terus di sana. Kita ada stik segar sedang dimasak atas api di sini waktu matahari terbenam. Benda ni memang baru berenang beberapa jam lepas dan sekarang tengah dimasak. Aku sangat lapar. Aku dah berhempas pulas untuk dapatkan ikan tenggiri ni. Dan bro, aku rasa ni mesti akan rasa luar biasa. Kita bagi dalam 10 hingga 15 minit kat sebelah ni. Lepas tu kita terbalikkan. Medium rare, bro. Woohoo! Kita dapat hidangan segar. Kita letak ini di sini. Kita akan hidangkan di situ. Inilah saat yang kita tunggu-tunggu, kawan-kawan. Kita ada stik tenggiri raja yang cantik. Tengok tu. Ia dah jadi putih. Itu tandanya ia hampir masak. Saya akan terus makan ini, kawan-kawan, macam makan stik biasa. Saya dah bertahan 3 hari dan inilah yang saya perlukan. Yang itu memang luar biasa, bro. Itu memang sangat berlemak. Benda tu memang besar gila. Kawan-kawan, ini antara cabaran paling gila pernah saya buat. Saya akan habiskan ni. Kalau nak tengok lebih banyak video, ada beberapa lagi di sini. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Jumpa lagi dalam Offshore Tales yang seterusnya. Jumpa nanti, kawan-kawan.